Kipas ni rasa ke tak rasa ni? Ha? Patut dia tak ada yang tidur. Selalu dia tidur penat. Bangun! Jangan nak bagi alasan hujan Walaupun hujan saya sedang tidur, bangun pergi kerja. Kipas ni rasa ke tak rasa ni? Ha? Betul ke? Dia biar tak ada kipas lah kot ke pakai kipas better? Pakai lah. Okey lah, dia benda yang simple tapi membantu budak-budak lah. Kipas je mahal. Oh betul lah. Kipas dia besar, kipas gergasi. Kan dana kipas 37 34 kipas. Okey. Jadi yang 3,000 kita baru pasang aircon. Ni baru siap semalam pasang aircon. Maksudnya habislah 37,000 tu kipas dengan aircon. Okey. Okey, yang ni bilik aktiviti murid. Okey. Tu yang saya ingat tahun depan saya nak upgrade lantai ni sebab pelajar dia akan duduk kat bawah aktiviti murid. Okey. Contoh aktiviti murid teknik menjawab untuk 3 kelas memang kita akan guna dan inilah saja satu-satunya bilik yang kita ada. Meja memang pakailah ni meja ni lah. Inilah keuzuran dia meja. Saya nak kata lendutnya yang belakang. Inilah meja budak yang kita. Dia meja untuk apa? Meja untuk budak teknik menjawab. Budak menjawab seminar. Tapi sekarang dia pakai meja apa kalau nak beli baru pun? Meja banquet yang kayu tu lah. Yang kayu. Yang kayu tu dia lebih sikit lah. Berapa banyak yang perlu saya tengah congak-congak cukup ke tak ni? Okey boleh. Tahun depan mohon sekali. Maksud kalau boleh sekalikan lah meja. Sebab yelah dah buat mozaik. Lepas tu meja macam ni pula.